Hei, mahal setting ni. Bila kau nak buat lagu, Mat? Ha? Bila kau nak buat lagu? Buat lagu. Sepatutnya hang famous. Somat the Proton. Bila kau nak buat lagu, Mat? Aduh. Dia aku baru masuk industri ni. Hang ni yang dah lama, dah 7 tahun ni. Macam mana? Nak buat lagu tak? Tapi aku tak buat lah. Bukan aku dah buat lagu, tapi aku punya pendapat aku pasal lagu ni kan, sepanjang aku jadi SA, dia ada macam-macam trend lah, Mat. Ayalah. Yang lagu ni kira one off yang paling boom sekali lah lagu ni buat masa sekarang kan. Ramai yang buat lagu Paling hype lah. Paling hype lah sekarang ni. Ramai yang buat lagu. Aku pun sebagai orang dalam yang ada dalam industri ni, aku rasa macam gila SA sekarang kreatif lah kan. Kreatif lah lah sekarang ni. Tapi another side of lagu-lagu ni semua kan, aku sebenarnya macam sedih ke lah sebenarnya. Kau tahu Asal sedih pula. sebab kalau kau tengok, kenapa dia orang sampai kena buat lagu? Maksudnya struggling, kau faham tak? Nak compete sekarang ni memang susah nak lah. stand out lah. Kalau kau biasa-biasa, kau masuk dalam TikTok ke apa, kau lepas tu kau nak fight dalam TikTok ke, kau biasa-biasa, orang tak nampak lah. Tak, aku nak tanya yang bukan kata SA saja, maksudnya yang buat sale semua industri kan. Ya, kalau guna marketing zaman dulu punya flyers ke, approach face to face ke, benda tu aku rasa works lagi. Sampai sekarang works lagi. Ya, masih. Cuma benda tu tak scalable lah. Dia tak boleh. Yalah, kalau kita guna kedrat, kita jumpa seorang pintu by pintu, pintu by pintu, akan ada sales. Cumanya sampai bila lah benda tu, dan benda tu makin menurun.